Weh, tak salah ke ni? Shikin ni. Kita nak tanya je. Kau buat apa pun? Assalamualaikum. Salam. Bukan. Salah. Oh, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Masuk. Tok, macam ni Tok. Kawan saya ni, dia teringin nak jadi kaya. Apa pendapat Tok? Nak bagi dia penyampin ke, sagu ke? Saka. Bukan sagu. Kayu. Oh, saka. Korang berdua ni dah salah ni. Sebenarnya kalau korang nak kaya, korang kena usaha, doa dan tawakal. Bukan jumpa aku. Tapi kalau macam kau ni, Macam kau akan dapat rezeki yang terpinjam. betul ke ni tu? Sengit dah tu Tok. Kira okey lah tu Tok. Terima kasih, saya balik dulu. Balik elok ya. Jadi dulu Tok. Kau ni, jangan chicken sangat. Dia tak risau. Benda ni nanti kau akan dapat rezeki tu nanti. Aku kat sini. Oh, Hmm. kau akan dapat rezeki tu nanti. Betul lah tu. Tak risau. Betul lah tu. Itu apa tu? Ini Honda Vario 125 Street ni. Yelah, aku rasa inilah yang paling baru tu kan. 2026 ni. Ui. Enjin 125 ESP. Wow. Ada penyangkut MLO. Wow. Pengiktirafan EEV daripada Mari. Ini save minyak ni, geng. Dia datang dengan kombi brake pula tu. Brake depan belakang sekali jalan. Wow. Menggunakan sistem kunci keyless, guys. Pakai remote. Apa ni? Ada kunci. Wow. Aku rasa inilah rezeki terpijak yang kau dapat tu. Kau akan dapat rezeki yang terpinjam. Memang rezeki betul ni. Cau. Rezeki ni, rezeki. Bukan. Tu motor aku.